Aku baru balik daripada Kuantan Bila aku on the way daripada Subang tu nak balik ke rumah aku Puchong, aku ternampak sebiji kereta Jetta. Yang membuatkan aku patah balik adalah disebabkan kereta ni color macam kereta saudara aku. Aku ingat siapa lah. Lala aku check, tengok number plate memang dia. Kejadian dia jadi lebih kurang sebelum subuh. Tak tahulah macam mana. Agak pelik jugalah. Kalau tengok daripada jalan kawasan ni, dia straight line. Macam mana boleh terbabas aku tak pasti. Aku tanya dia, kenapa boleh terbabas? Dia cakap tiba-tiba membuang. Benda ni kita tak boleh nak cakap apalah. Yang penting dia tak ada apa-apa. Lagi-lagi saudara terdekat ni. Kau tengok keadaan macam ni kau nak tahu macam mana? Teruk. Dah jadi kejadian macam ni kau agak-agak boleh buat apa? So guys, ingat. Bawa kereta pakai seat belt. Hari ni dia selamat. Salah satu asbab dia adalah seat belt. Berapa pentingnya seat belt. Janganlah kau beli benda yang cocok ataupun kau tarik kau punya seat belt letak kat belakang kau tak pakai seat belt. Kalau kejadian yang macam terjadi, kau agak-agak pemandu tu macam mana? Dan aku bersyukur sangat sebab kereta ni memang kereta family. Nasib baik anak bini dia ada dekat rumah. Dia on the way nak balik Aku harap korang kat dalam ni boleh doakan moga-moga segala urusan dia dipermudahkan. Dan aku doakan korang juga. Semoga setiap perjalanan korang selamat daripada apa-apa yang tak diingini.